Okay guys, selamat datang dalam channel Ahmad Rifki. So hari ni kita akan main game Minecraft Survival musim ke-10, episod 13. Episod 14 14. Aduh, tu sebut 13 pula. 13 lepas. Okay, hello guys. Hari ni kita nak buat, hari ni aku nak buat sebelum saya memulakan permintaan, saya nak mancing mania dulu ke. Apa? Oh, tengok tu ada ikan ni. Wah. Aku nak mancing ikan sebab apa, kat kawasan saya tak ada sungai. Aduh, macam mana nak mancing kalau tak ada sungai? So aku terpaksa jalan kaki dan sebagainya. So sungai ni jauh daripada rumah aku tau. Nanti aku nak datang balik, macam mana lah aku nak balik ni. So sabar sebelum kita balik rumah, aku nak mancing mania dulu guys. Nanti aku tak tahu ikan dapat ke tak. Kita boleh tu nampak tu dia. Itu dia jadi kali ikan. Dapat ikan ni. Okay, kita dapat ni. Kita dapat raw salmon. Okay, kita dapat simpan dulu lah weh. Simpan dalam bundle ni guys. Bundle ni Okay guys. Dah sama masa setelah saya mancing. Jom kita balik rumah dan kita nak buat apa hari ni. Let's go. Okay guys, setelah berapa 2 jam akhirnya aku dah balik juga rumah. Sampai juga rumah tu rumah lama. Okay guys, aku nak explain sikit pasal semalam aku dah ceritakan furniture kan. Sebenarnya barang furniture tu sebenarnya dah hilang dah weh. Dan bila aku tengok dulu, aku baru perasan rupanya ada free witness rupanya. Free ni hanya sampai 10 Julai hingga 12 Julai je. Saya terlupa nak baca info tadi yang ni. So tangga dia dah jadi macam biasa. So nak check rumah. Sekejap masuk rumah. Okay, so macam korang tahu, sofa sepatutnya menghadap ke kedua blok, tapi sekarang saya dah gantikan dia. Lepas tu meja makan, buatlah barang-barang lama jadi sikit. Lepas tu ada pasu bunga. Okay, korang jangan salah faham pasunya adalah cawan Lepas tu dapur. Okay, dapur aku dah isi macam barang-barang lama. Dapur aku tak sempat isi barang-barang lama. Barang furniture. Aduh, dah lah, aku lapar. Baik, sebelum aku makan. Okay, kita tengok bilik air kita dulu. Okay, bilik air patutnya ada sinki pun, tapi sinki ni aku terlupa nak pasang weh. Aduh, sinki tu kan dah hilang. Lepas tu tingkap ni aku dah gantikannya. Okay, berperasan saya langsir dah hilang juga. Langsir aku jadikan sebagai kain bendera. Okay, lepas tu bilik aku. Okay, ni bilik bilik dah jadi macam biasa. Lepas tu bilik ni pun macam biasa juga. Yang terakhir, bilik air tandas. Tandas ni kecil sangat weh. Wah, tapi dia aku tak tahu dia mengalir ke tak. Boleh duduk ni, tapi kena letak sign dulu baru boleh basuh tangan. Kita nanti kita boleh basuh tangan lah, apalah. Okey lah. So aku nak makan dulu sekejap. Okey. Lama aku dah tak makan. Nak makan sari roti. Lepas tu aku nak makan barbecue pula lagi. Okay, rumah-rumah lain pun dah hilang furniture tau. So aku nak review sikit lah. Review sikit So ni barang-barang lama aku dah tak ada hilang. So aku gantikan sebagai shelf. Yang tempat penyimpanan senjata tu hilang, aku gantikan sebagai shelf. Lepas tu yang kereta sorong tu pun dah hilang. Lepas tu bunga tomat bell pepper tu pun dah hilang. Aku jadikan dia sebagai bunga rose. Lepas tu cacao dah hilang. Aku ganti. Kita kan ada tu kelik-kelik dalam semak. Lepas tu ni bunga pingu tak ada. Tu pun tak ada. Carrot, apple. Lepas tu kentang tak ada. Pagar tu pun hilang. Jadi aku jadikan pagar biasa. Lepas tu kita check rumah. Okay, rumah. Okay, meja aku dah menjadi sofa pun macam seperti biasa. Lepas tu meja makan pun macam biasa. Meja makan macam original lah. Jangan nampak macam original. Apalah. Lepas tu pasal armadillo tu, alamak, kawan armadillo hilang. Tapi aku dah cari kawan dia. Tu aku bagi anak dia. So dia dah dapat anak. Sebab korang tahu armadillo makan apa? Armadillo makan mata laba-laba. Jangan salah faham pula Rumah lama aku. Okay, rumah lama aku hilang juga. Okay, sofa menjadi macam biasa. Atas pun macam biasa. So saya tak nak cek atas lagi. Okay, hari ni kita nak buat kebun kita nak buat pertanian pertanian gandum atau padi Sebab apa? Sebab apa saya dah kekurangan makanan. Padi pun dekat atas rumah aku. Malas nak ambil. Baik aku buat gandungan padi terbesar dekat dunia ni. So bahan yang kita perlukan ialah ini, iaitu stone bricks, gate, lepas tu air.
Lepas tu kita perlukan air. Tapi airnya tak ada di sini. Sebab apa? Aku pergi mancing di sungai. Tapi air ada. Tapi aku tak tahu nak buat perigi ke tak. Nanti aku buat perigi. So kita akan ambil air di sini sajalah. Air ni adalah kawasan air mata. Air mata. Okay, so nak soal diri. Okay, so kita akan buat di sini. Sebab kawasan ni agak kosong macam ni. So kita nak buat macam ni guys. Sampai ni je. Okay, alright. Macam ni je. Okay, alamak. Dah malam pula. Tak apa guys, kita sambung bina je. Okay, macam ni. Laju aku man. Aku kena laju membina sikit. Saya ni otak ni kuat sikit. Okay, so nanti pagar ni nak letak mana spot lah pagar tu. Weh, zombie. Dia laju ni. Alamak, zombie diikuti dengan skeleton guys. Alamak, mana ni? Skeleton main tembak weh. Mana ni? Weh, sini balik. Baik, aku balik tidur dulu guys. Okay, alamak, aku tak tidur sini. Nanti ada monster ya. Aku geram lah. Aku tak boleh doh. Monster ni. Setiap kali malam. Aku start bina terus malam. Cepat betul malam ni. Apalah. Aku masak. Tapi aku dah lapar lagi. So inilah stresnya Minecraft. So kita jumpa korang esok. Bye. Okay, selamat pagi semua. So jom kita sambung. So kalau kita tu dah mati. Tengoklah, aku tak erti. Gerak sana sini. Kenapa lah tangan aku ni tangan aku ni hilang mental ke? Di sini aku tak boleh biar. Aku tak biar lain sampai. Okay, semua yang macam ni. Kita sini buat petani bukan senang. So saya kena buat macam biasa dulu guys. Wow, sorry. Sorry. Okay, lepas tu ini. Okay, sampai kita buat macam itu. Aku tekan apa ni? Janganlah tekan benda pelik weh. Tak boleh lah, nanti aku asyik lompat. Semua ni nak ganti ni dulu sekejap. Okay, alamak, tak cukup lah makanan padi kita weh. Tak cukup lah padi kita nanti weh. Okay. Apa yang tu ni pula? Kita nak ambil balik benda ni. Okay, lepas tu kita nak buat pagar ni ke tengah juga. Okay, sini. Di tengah. Alamak, sampai 5 je. Alamak, aku lupa nak cukup boleh. Tak apalah. Lagipun kita akan dapat seed juga. Okay, sebelum tu ambil ni dulu. Ambil bahan-bahan dulu, iaitu cangkul ataupun iron hole. Okay, ambil makanan juga. Okay, ambil torch. Nanti tak ada, nak kasih penerangan lah. Penerangan tu nanti tak boleh tumbuh lah apalah. Okay, so aku kena standby dengan benda. So aku dah dapat 20 biji. So kita tengok dulu sama-sama. Alamak, panjang. Blok dia panjang sangat weh. Okay, tapi benda ni hanya mencapai sebanyak 4 km je weh. Alamak, macam ni nak air. Aku rasa aku penat lah macam ni. Nak ambil air dulu weh. Okay, tak apalah guys. Yang paling penting kita ambil air dulu sekejap Alah, aku ambil air kejap lepas tu aku buka pintu siap-siap. Nanti senang lah aku nak ambil macam ni apa semua. Okay, ni atas. Okay guys, setelah 1 minit aku dah isi juga airnya. Okay, sambung lapar. Aku asyik lapar je. Okay, lepas tu kita akan cangkulkan. Kita cangkul ke depan dulu. Okay, so tahu macam ni cangkulnya. So sama-sama jom kita cangkul semua. Let's go. Okay, macam ni sepertinya. Nanti aku boleh makan je.
ikut weh. Sama. Ambil kita dulu. Tahu apa kata aku mula dari penamatnya dulu. Okey, aku rasa aku dah tak cukup biji. Okey. Baik, aku pergi cari biji-biji lagi. Okey, tapi aku nak tengok kotak je. Biji aku banyak lagi ke tak aku rasa. Aku rasa aku simpan biji banyak. Biasanya dalam kotak. Bukan begitu. Okey, ni tak ada apa-apa. Okey. Kalau tak ada, kita cari sendiri. Ni ada banyak. Okey. Jom kita keluar. Okey, alright. Okey. Okey, kita ambil biji sini. Kita ambil sini dulu, okey. Sebab apa sini macam senang je. Okey, alah, biji aku tak cukup ni. Alamak, biji aku tak cukup juga guys. Yang aku dah kata, okey. Tak apa guys, aku akan ambil biji lagi banyak lagi di luar. Okey, aku bunuh zombie tu. Lepas tu aku dapat iron chop. What the hell? Dia buat macam tu. Okey, tak apa lagi. Okey, jom aku nak pergi cari biji banyak-banyak kat sana. Let's go. Okey guys, setelah 1 minit juga aku dah kumpulkan weight seed sebanyak 14. Okey, jom kita tengok sama-sama adakah cukup atau tidak. Okey, ni tak sini dulu. Okey, alright. Okey, ni aku tak perlukan mod laju. Aku tanam saja. Okey, kebun petaniku dah siap. Tapi dengan satu dia itu hilang. Nanti tu aku akan gantikan dia sebagai apa nama tu? Bahan lampu biar senang nanti gaduh-gaduh pula tumbuh. Apa yang aku nak guna nanti kita akan tengok apa yang kejadian akan datang. Okey guys, sampai saja untuk video kita kali ini. Saya harap peminat ni yang berlaku So kita sampai. So aku rasa kebun aku ni kebun petani gandum aku okey ke tak? Cuma komen kat bawah. Siapa yang pernah tengok cuma komen. Okey, kita menamatkan di sini. Sebelum menamat di sini saja, sebelum menamatkan video ini, jangan lupa korang tekan like dan subscribe, dan jangan lupa tekan loceng atau notification. So kita akan jumpa video akan datang. Bye bye semua.